Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Siapa dia kalau hari-hari cuti dia malah nak masak beria-beria. Kita masak mi rebus hari ni. Mak Ti nak tunjuk ni. Cara-cara nak masak mi rebus Terengganu. Lebih kurang je cara dia tapi sedap. Ni antara bahan-bahan Mak Ti nak guna ni. Boleh je nak ejah nak guna bahan-bahan lain. Mak Ti nak guna ayam je sebab ada ayam je dalam peti. Kalau ada sotong udang, sedap lagi boleh bubuh je. Ni kalau lada ni buat lada jeruk, memang jadi ya. Mula-mula kita tumis dulu. Bubuh minyak sikit dalam kuali tu. Lepas tu kita tumis lah bawang putih, bawang merah. Bawang merah ke bawang besar ke boleh je. Tumis dulu sekejap biar dia wangi. Awal-awal nak garing-garing gitu. Lepas tu kita bubuh ayam. Boleh kalau nak letak daging, udang, sotong. Boleh belaka. Siap-siap awak kalau awak makan bahan-bahan lain tu. Boleh letak. Tak ada masalah. Ikut selera kita. Lepas tu bubuh lah. Masak dah ayam tu sikit. Bubuh sos tiram dengan sos ikan. Biar dia ada rasa-rasa dalam tu. Kucah lah sekejap. Lepas tu kita nak bagi dia masak dulu sikit ayam ni. Ayam ni Mak Ti suka bubuh bahagian isi pun bubuh gak. Bahagian tulang-tulang sikit kita tambah sikit. Sebab rasa tulang-tulang tu manis je. Tu tadi Mak Ti letak serbuk ladi hitam. Bubuh ladi hitam sesudu. Lepas tu bubuh air. Bubuh lah lada, sayur ikut pandai lah. Sayur menapa-menapa pun ni bubuh sawi. Bubuh carrot sikit. Bubuh cili merah tu nak suruh ada rasa pedas-pedas sikit. Tapi kita letak lada hitam ni. Dia rasa pedas lada hitam. Lepas kita letak lah perasa tu. Garam, ajinomoto. Kalau nak bubuh cube ayam, boleh je bubuh cube ayam. Gitu. Bila gelegok molek tu, baru kita bubuh mi. Lepas tu bubuh telur. Lepas bubuh telur ni dah boleh lama-lama dah. Boleh angkat dah kejap lagi. Tu tomato. Tambah tomato. Kek gini nak makan boleh bubuh benda daun sup. Sedap ni. Nak makan tengah hari ke malam-malam kalau hujang-hujang, memang selera molek. Mak Ti kalau malam-malam nak masak, buat mi rebus. Allah sedap. Ada lada jeruk. Makan pula dengan lada jeruk. Memang sedap lah. So awak kena try. Mi rebus simple je tapi sedap. Apa puas dah nak makan nasi tu kan. Try mi rebus sekali hari ni. Perah dengan limau kasturi. Gitu je lah. Senang je kan. Simple-simple pun sedap. Time-time berah-berah mahal ni. Kurang-kurang sikit makan nasi. Kita makan mi pula. Ke mi mahal juga. Kan nasi awak. Senang je kan. Boleh masak mi rebus ni. Boleh nak buat makan-makan malam ke. Kalau nak makan tengah hari tak ada masalah. Jumpa tengok belakang deh. Silalah buat resepi ada Mak Ti tulis dekat caption tu. Mi rebus Terengganu ke? Terengganu lah ni sebab dia buah lada hitam sikit-sikit dah. Selamat mencuba.